Jadi sekarang ni tu saya tu lebih suka apa macam bertanam-tanam sendiri, bertanam-tanam lada, bertanam terung, tomat, semuanya tu bertanam sendiri. Lebih ke ketahanan pangan di rumah sendirilah. Kita ada apa nyemai benih bayam. Kerana isteri saya tu kan tengah menyusui. Benih bayam cuma dimakan ayam. Memang bayam untuk ayam. Ni bunga-bunga, tu bunga-bunga. Nah, kalau ini benih terung. Ke tepi semua jadi dia gara-gara saya nyiram terlalu kuat. Ini apa nama dia? Tomat. Tomat saya pakai cacak. Tak tahu jadi tak tu lada-lada kita. Tu nanti di samping sini kita buatlah macam gitu. Berderet dia. Satu lagi saya lupa. Selain kita bertanam, saya juga ni ada madu kelulut satu kotak baru. Kotak-kotak yang lain lagi. Nanti kita cuba lagi. Ada pisang, ada bunga telang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ni ada kunyit. Kita ada tanam kunyit. Kunyit juga. Bau nyemai ni. Terung kita tadi. Bau kecil semoga tak dimakan ayam. Ni juga lagi ke samping. Terung juga. Ni kemarin coba nak nyoba satu. Nanggung lah. Jadi kita masih belajar-belajar. Cuba langsung satu kemarin tu. Tapi takut tak tumbuh. Anu pula yang sikit-sikit. Tu ada lada kita. Ni anggur yang tak berbuah-buah sampai sekarang. Kita baru sudah nyiram bunga. Tapi hari hujan pula. Tapi biasanya ni hujan dia tak lama. Dia kita untuk sebulan ni kan dah lama juga tak hujan kan. Hujan dia macam ni lah. Rintik dia teduh, dia hujan, dia teduh, dia hujan. Dia gelap begitu je. Gelap. Tak apalah. Kita tunggu hujan reda sikit baru kita lanjut lagi.